Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hidayah binti Bahaldin dalam lensa TV Rela. Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2025 yang berlangsung di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri Langkawi menjadi tumpuan apabila mengetengahkan tema inovasi hari ini pencapaian masa hadapan. Yang berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela menghadiri 5-2025 dengan diiringi oleh Pengarah Rela Negeri Kedah, Penolong Pesuruhjaya Kanan Rela Norimi Ismail serta pegawai dan kaki tangan Rela Negeri Kedah. Edisi ke-17 5 telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Menteri Pertahanan. Sebanyak 57 pesawat dan 39 aset maritim dipamerkan, melibatkan penyertaan antarabangsa dari negara seperti Amerika Syarikat, Perancis, Brazil dan Singapura. Bersempena sambutan Pesta Keamatan 2025, Jabatan Sukarelawan Malaysia telah menganjurkan program Sukan Rakyat Jelajah Wira Madani di Sabah. Program disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Jasni Hidayah Adun Pantai Dalit mewakili Ketua Menteri Sabah. Jelajah ini selaras hasrat Perdana Menteri untuk menyantuni komuniti melalui pendekatan kemasyarakatan, sukarelawan dan keselamatan. Lebih 1,000 pengunjung hadir memeriahkan acara yang menampilkan pelbagai sukan tradisional seperti tarik tali, gusi lengan dan melastik yang menyemai nilai kerjasama dan perpaduan. Program turut diserikan dengan penyampaian sumbangan baku makanan, hadiah, jualan ramah serta cabutan bertuah. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Ketua Pengarah Rela serta pimpinan agensi dan masyarakat setempat. Perhimpunan Bulanan Rela Negeri Sabah diserikan dengan kehadiran yang berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela, menyampaikan amanat kepada warga rela bertempat di Dewan Kinabalu Pusat Latihan Rela Negeri Sabah. Dalam ucapannya, beliau berkongsi intipati Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri serta memperkenalkan 4 rukun pegawai cemerlang iaitu proaktif, komited, memimpin melalui teladan dan menjadi inspirasi kepada pasukan. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Operasi Rela, Pengurusan Tertinggi Jabatan, Pengarah Rela Negeri Sabah, Komandan Pusat Latihan dan pegawai serta anggota rela daerah. Majlis penutup Kursus Kawalan Rapat Perlindungan Pegawai Rela 2025 berlangsung di Pusat Latihan Rela Wilayah Utara telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela. Majlis turut disertai Pegawai Kanan Rela dan jurulatih dari Jabatan Penjara Malaysia. Seramai 19 peserta menamatkan kursus selama 12 hari yang menekankan kemahiran perlindungan rapat dan respon ancaman. Demonstrasi taktikal dan penyampaian anugerah turut diadakan bagi menghargai kecemerlangan peserta. Yang berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela telah hadir sebagai tetamu bual bicara Selamat Pagi Malaysia yang disiarkan secara langsung di RTM1. Bersama pasangan pengacara Ismail Adnan dan Syuhaida Arifin, perbincangan tertumpu kepada tajuk Rela Teras Keselamatan Komuniti. Turut hadir Pengarah Bahagian Latihan Pesuruhjaya Rela Khairul Aswadi Kamarudin selaku Pegawai Pengiring kepada Yang Berbahagia Ketua Pengarah. Selesai bersiaran, Ketua Pengarah turut ditemu bual oleh wartawan untuk siaran berita hari ini. Pasukan Rela FC menamatkan saingan kejohanan bola sepak Maswib 2025 dengan penuh semangat juang. Meskipun tewas tipis 1-0 kepada pasukan Perskap KL di pusingan Kalasingki. Sebelum itu, Rela FC cemerlang menduduki tempat kedua kumpulan A dengan 2 kemenangan dan 2 kekalahan mengutip 6 mata hasil gabungan pemain veteran, senior dan muda. Kemenangan diraih ke atas pasukan KAKEP dan Meska manakala kekalahan dicatat ketika menentang DOSM dan DBKLA. Sebagai tanda sokongan, Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela hadir memberikan kata semangat serta menyeru agar pasukan kekal fokus dan memperkukuh kerjasama. Tahniah diucapkan kepada Rela FC atas komitmen dan disiplin tinggi yang ditunjukkan sepanjang kejohanan. Berikut adalah rangkuman lawatan kerja Ketua Pengarah Rela dan kunjungan hormat yang diterima sepanjang 17 hingga 31 Mei 2025. Kunjungan hormat Pengurus Besar Defence Security, Aviation dan Maritim TM1 kepada Ketua Pengarah Rela.
Kunjungan hormat Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia ke atas Pesuruhjaya Polis Sabah. Yang berbahagia, Ketua Pengarah Rela hadir ke program KL Car Free Morning sempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan tahun 2025. Ketua Pengarah Rela hadir ke sambutan Hari Penjara ke-235 tahun 2025. Ketua Pengarah Rela hadir ke majlis High Tea bersama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah tahun 2025. Dan berikut adalah rangkuman lawatan kerja dan program Ketua Pengarah Rela sepanjang 5/2025 Langkawi. Lensa TV Rela berakhir di sini. Jangan lupa ikuti media sosial rasmi Rela Malaysia untuk perkembangan rela yang terkini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.